jangan terus melontar kata-kata fitnah, dan lebih-lebih parah lagi, kita telah pun menyebarkan satu-satu berita tanpa soal siasat. Kita telah melontarkan kata-kata dusta kepada sesuatu orang, dan kata-kata dusta itu tersebar seluruhnya. Macam mana kita nak counter balik benda tu? Kita di Darul Hadis ni pun pernah melalui kontroversi itu pada tahun 2015. Puang setengah tu dia buat Darul Hadis apa, bukan bidah hadis. Hadis palsu pun masyhur sekali. Darul Hadis. Sebenarnya forum masyhur dia Darul Hadis. Baca 3-4 hadis palsu. Masih segar dalam ingatan saya. Peristiwa tu berlaku lepas 2 minggu kita lantik Datuk Hassan bin Haji Ahmad. Dia mantan mufti Pulau Pinang. Penasihat kehormat lah. Dia nak ceritanya apa? Lepas 2 minggu tu, kita nak beli tanah ni. 5 ekar tanah Cina. Dan saya tak pernah pun mention dalam mana-mana kuliah untuk mesej yang berantai yang disebarkan tu untuk dia macam ada desakan. Kita kena selamatkan tanah umat Islam. Kalau tidak siapa lagi, dia mesej tu adalah daripada orang yang mendengar hasrat kita. Saya pun tak tahu siapa karang mesej tu. Saya minta siapa tu yang karang mesej tu mainlah tampil ke Darul Hadis. Kita nak bagi penghargaan. Dia yang tulis WhatsApp tu panjang lebar. Mesej tu mula tersebar. WhatsApp waktu tu viral, betul-betul viral. Sampai ke Dubai orang telefon saya. Tapi orang Melayu lah yang kerja di Dubai, bukan orang Arab Dubai. Lepas subuh hari Sabtu tu dah mula masuk panggilan tanpa henti. Tu bukan senang no? Kalau benda yang berkenaan dengan viral, benda dengan fitnah ni, Masya Allah. Betul ke nak beli tanah Cina? Betul ke nak beli tanah Cina? Betul ke? Soalan tu mula-mula. Ni wallahi memang tak tipu. Dia masuk. Waktu tu pula telefon saya baru je rosak. Saya dipinjamkan oleh seorang hamba Allah. Telefon waktu tu duit tak ada. No? Sampai ke Taman Desa Senang, saya kata ini awak orang duk telefon tak putih-putih ni. Lepas tu saya pun passing kepada seorang JK kita waktu tu, Najmi kalau tak silap saya. Dia tolong jawab pula. Sepanjang saya kuliah tu saya nampak dia keliling duk jawab tak habis ni. Betul ke nak beli tanah Cina? Betul ke nak beli tanah Cina? Lepas pada tu masuk mesej tu ke dalam satu grup. Satu grup ni lah yang tak berapa setuju sangat dengan kita ni. Maka di komen oleh seorang tokoh. Dia kata jangan sumbang dekat pusat pengajian ni. Ni pusat penyebaran hadis palsu. Orang yang ada dalam grup tu, dia screenshot. Dia sebar screenshot tu dengan mengekalkan nama tokoh tu. Dan orang sebar tu pun masih ada lagi hari ni. Dia tolong sebar dan benda tu pun jadi viral. Bayangkan daripada Dubai mana telefon kita tu, dia sumbang di atas ni nak beli tanah Cina, nak sebarkan lagi untuk ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba dia dapat mesej selepas dia dah infak, selepas dia bagi satu amount yang besar, nak beli tanah ni 2 juta. Jadi bila dah transfer dah sampai amount 30,000, tiba-tiba mesej kedua, jangan sebar ni tempat hadis palsu. Marah ke orang aku pergi wakaf dekat pusat penyebaran hadis palsu. Hak yang tu pula telefon balik. Ni betul ke hadis palsu? Ni betul ke hadis palsu? La ilaha illallah. Lah kan ni ada siapa ke berita sinar kot kalau tak silap saya, minta untuk buat kenyataan. Memang dah terlalu viral sangat. Nak jawab telefon tak lepas. Metro pun mai, Bernama pun mai, Astro Awani pun mai, TV3, TV1. Seminggu tu keluar berita kami saja. Dan kalau Sinar Utara ni keluar muka surat depan. Kat TV3 ada berita di bawah tu kan. Duk main tu pun keluar juga. Kemudian yang menafikan ini bukan pusat pengajian hadis palsu. Dan kita pun bertahan dengan tokoh pada waktu itu, iaitu Datuk Hassan. Takkanlah Datuk Hassan nak sebar hadis palsu pula. Dan bahkan ada beberapa orang yang daripada luar sana, daripada Selangor mana-mana mai drive semata-mata nak bagi derma, tapi dia nak pasti dulu betul ke ada tanah tu, betul ke nak bukan sebar di palsu. Mai tengok. Tu kata tabayun tu. Betul-betul kita tak tambun lagi. Ada hutan lagi, ada kebun lagi. Dia tak nak beli tanah ni ke? Ni betul ke Ustaz ni apa semua ni? Okey. Di situlah nilai sebenarnya bukan senang kita nak melontarkan satu-satu perkataan yang tidak ada asas. Kerana efek dia besar. Dah tu pula bila kita dah mention tentang seseorang individu tu, dia pula jawab pula.
Menjawab pula, lagi itu lagi viral. Alhamdulillah, dalam tempoh tak sampai sebulan ataupun 2 minggu macam tu, kita dapat collect 1.8 juta. Mudah-mudahan kita pun boleh jadi macam mana tempat Ustaz Wadi tu, dia umum tiada lagi wakaf diperlukan. Tu amanah lah tu, amanah sungguh-sungguh. Kita masih perlukan wakaf lagi. InsyaAllah satu hari nanti, kalau dah penuh dah bangunan di sini, tanah pun kita dah beli habis dah, kita pun akan buat benda yang sama. Tidak ada lagi wakaf di sini yang kami perlukan. Yang perlu mungkin sumbangan sahaja. Jadi pada waktu tu rugilah kita tak sumbang, tak wakaf. Dah habis dah peluang. Sekarang ni masih ada peluang, maka kita boleh berwakaf. Itu antara benda yang Masya Allah, satu kenangan yang bila kita cerita bab tabayyun, bila kita cerita bab fitnah, dia main dalam otak saya ni, cerita itulah yang paling saya ingat, dan mungkin sampai bila-bila saya akan ingat benda tu. Kerana itu adalah satu kenangan yang pahit pada mulanya, tetapi kita tak tahu hikmah Allah Ta'ala. Selepas daripada itu adalah dengan memberikan kejayaan kepada kita dalam duk kutip dana wakaf pada waktu tersebut.